dimati akibat kelaparan. You tak sedih? 90% rakyat Gaza tu duduk dekat kemah. Rumah dah hancur. Sekolah, hospital, rumah, kedai, kondo dah hancur. Bawa hari tu Malaysia ni, kerajaan Malaysia bawa 150 orang Palestin yang cedera. Diorang macam-macam bercakap. Kenapa kita nak bawa orang Palestin? Orang Malaysia pun banyak orang sakit. Kita tahu. Tapi tiap negeri di Malaysia ada hospital yang besar. Takkan bawa 150 orang Palestin dijadi masalah pusat di Malaysia. Turki dia diterima guys 10,000. Mesir diterima lebih pada 50,000. Rakyat dia pun tak kacam. Nasib baik orang Palestin dia tak faham bahasa Melayu. Bila dia nampak si Azni ni, si Gumo, si syaitan ini, si babi ini, si anjing bercakap orang Palestin jual tanah, difitnah orang Palestin. Orang Palestin dia nasib baik dia tak faham bahasa Melayu. Orang Gaza dia tak faham bahasa Melayu. Dia akan busuk nama orang Malaysia. Dia busuk nama orang Melayu. Kita berjuang saya tiapkan pelarian aku bagi tahu ini bendera Malaysia. Ini orang Malaysia akan yang support you. You see semua video. Tadi aku bikinkan pelarian. Bukan aku bawa nama ahli politik. Bukan aku cakap terima kasih kerajaan Malaysia. Saya terima kasih rakyat Malaysia. Saya bawa bendera Malaysia. Dalam bendera Malaysia dia ada ahli kerajaan, dia ada ahli politik, dia ada orang Islam, dia ada semua. Saya bawa bendera satu Malaysia. Untuk kita bagi tahu saudara you dekat Malaysia, dia tak tinggal you. Saudara you dia sayang you. Saudara you dia bersama berjuang sama you. Kita yang ada dekat sini, semua yang ada dekat sini memang boleh dikatakan macam saya percayalah, memang semua yang ada dekat sini memang selalu memperjuangkan pasal Palestin. Memang selalu bercakap dengan Palestin walaupun